Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Pada kali ini kita akan fokus kepada cara penulisan ulasan yang sebenarnya. Baik, untuk penulisan ulasan perlulah didahului dengan menulis pendahuluan. Pendahuluan adalah salah satu kerangka-kerangan bagi penulisan karangan pendek. Oleh hal yang demikian, murid-murid dihendaki menulis pendahuluan bagi ulasan tersebut. Ayat pertama bagi pendahuluan penulisan ulasan ialah rajah atau bahan grafik di atas menunjukkan, diikuti oleh tajuk atau tema ulasan. Contohnya, bahan grafik di atas menunjuk langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Diikuti oleh ayat kedua, iaitu ayat huraian, tema atau tajuk. Selain kita menggunakan perkataan rajah atau bahan grafik, murid-murid boleh menulis pendahuluan berdasarkan tajuk atau isu tema kemalangan jalan raya. Baik, seterusnya, selepas menulis tema atau tajuk, ayat kedua diikuti oleh huraian tajuk. Barulah diikuti oleh isi pertama, huraian, isi kedua, ketiga dan sebagainya. Setelah anda mengetahui isi tersurat seperti dalam soalan, iaitu isi tersurat yang telah disampaikan seperti berhemah jalan raya, penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran, mematuhi peraturan jalan raya, murid-murid perlu memilih 2 atau 3 sahaja isi tersebut bagi menghuraikan ayat ulasan. Selepas murid menghuraikan ayat isi tersurat, bergabung dengan isi tersirat. Berhemah di jalan raya, apakah isi tersirat? Isi tersirat ialah mengapa, kenapa dan bagaimana cara isi tersurat tersebut. Contohnya, bagi ayat berhemah jalan raya yang menunjukkan bahawa sikap pemandu yang sentiasa berhemah dan berwaspada dapat mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Contohnya, berehat ketika letih atau mengantuk. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang isi tersiratnya kerana mengapakah berlakunya penguatkuasaan undang-undang untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya ini akan dikenakan tindakan lebih ketat kepada pemandu yang memandu melebihi had laju. Seterusnya, idea yang ketiga iaitu kempen kesedaran. Maksud kempen kesedaran bagi isi tersirat ialah kempen ini dilaksanakan kepada masyarakat dan mengapa masyarakat perlu menyokong usaha kempen kesedaran ini. Seterusnya, bagi isi tersurat yang terakhir, mematuhi peraturan jalan raya. Jadi, apakah maksud bagi mematuhi peraturan jalan raya dan kesannya jika pengguna jalan raya tidak mematuhi jalan raya tersebut? Baik, ini adalah cara penulisan isi tersurat, huraian isi dan contoh isi bagi menulis ulasan tersebut. Cikgu telah mengasingkan dan mengkategorikan langkah-langkah mengatasi kemalangan raya tersebut. Baik, contoh yang kedua, kempen kesedaran. Huraian isi, kempen kesedaran dapat memberi maklumat tentang keselamatan raya kepada masyarakat. Contohnya, kempen pandu cermat jiwa selamat boleh dijalankan melalui media sosial, televisyen dan papan iklan. Baiklah murid-murid. Seterusnya, bagi isi yang tersurat kedua, langkah mematuhi peraturan jalan raya. Huraian isi, apabila pengguna jalan raya mematuhi peraturan, risiko kemalangan dapat dikurangkan.
Oleh hal yang demikian, pemandu yang memandu had laju yang ditetapkan tidak menggunakan telefon semasa memandu. Baik, seterusnya, selepas sahaja murid-murid dapat menggabungkan isi tersurat dan tersirat, maka murid-murid bolehlah menutup karangan tersebut dengan satu kesimpulan yang ringkas. Kesimpulan yang ringkas ini ialah murid-murid menulis kesimpulannya, kemalangan yang raya dapat dikurangkan jika semua pihak memainkan peranan. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta orang lain di jalan raya. Baik, murid-murid, ini adalah salah satu contoh ulasan yang lengkap. Tetapi ulasan yang diberikan ini ialah tidak memenuhi kriteria penulisan yang lengkap. Mengapa? Cuba murid-murid baca sebentar dan menganalisis ayat tersebut. Adakah jawapan ulasan ini memenuhi kriteria yang telah cikgu beri pada ulasan yang lalu? Okey, contoh. Kemalangan jalan raya sering berlaku dan bawa kesan buruk seperti kehilangan nyawa serta kerugian harta benda. Ayat pertama ini adalah menerangkan isu. Langkah pertama untuk mengatasinya ialah mengamalkan sikap berhemah jalan raya termasuk mematuhi had laju dan memberi isyarat sebelum belok. Ini adalah isi tersurat pertama. Selain itu ialah memperketatkan penguatkuasaan undang-undang melalui penggunaan kamera AES dan pelaksanaan denda berat bagi mendidik pemandu supaya lebih disiplin. Seterusnya, kempen kesedaran melalui ceramah, poster dan media sosial dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kesimpulannya, keselamatan raya merupakan tanggungjawab semua pihak. Bab kata patah mencegah lebih baik pada merawat. Hasil daripada bacaan ulasan ini, didapati terdapat beberapa kesalahan dan idea tersiratnya tidak memenuhi syarat. Jadi, pada latihan pengukuhan, murid-murid diminta untuk melengkapkan idea jawapan yang sesuai bagi memenuhi kriteria jawapan yang lengkap. Baik begitu juga, murid-murid diminta untuk membina 3 ayat gramatis menggunakan frasa tersebut, mematuhi peraturan jalan raya, denda yang berat serta ceramah keselamatan. Baik, untuk seterusnya, jadi daripada seterusnya, murid-murid diminta untuk menyelesaikan jawapan ulasan yang lengkap ini pada sesi pengukuhan. Baik, apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat pada jawapan ini? Yang pertama, jawapan ini pada isi yang pertama tidak mempunyai isi tersirat. Okey. Selain itu, jawapan ini juga mempunyai beberapa kesalahan tanda bacaan dan gaya bahasa yang tidak memenuhi kriteria penulisan ulasan. Baik, cikgu berharap dengan latihan pengukuhan ini, murid-murid dapat menulis karangan atau ulasan dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.